So this I think dah 2 filem dah buat dengan dia. And kalau tak aku kena ungkit sampai mati tu. Kalau dah mati pun dalam kapan tu dia akan, kau dah janji. Kau dah janji nak datang podcast. Bawa dia sekarang pergi podcast dulu, baru tanam. Tu dia. Betul. Setiap kali saya jumpa dengan Syarlans, ini adalah topik yang kita memang akan berbincang. Sekali adik I pun dah masuk campur. Yalah. Sekarang ni because of Alex pun ada. So Alex pun telah kunci aku kat sini. Okay. Jom kita. Yeah, and I'm here. Yeah, okay. For you guys. Perfect. Thank you. Thank you so much. No, for you guys actually. For her. Yay! Woo! Okay, so hari ni dia datang pakai baju Blood Brothers. Saya pun rasa macam sepatutnya pakai baju Blood Brothers juga. Tapi it's okay. Cuci Sebab I baru pakai pagi tadi kan. Pagi tadi you tak datang promo I buat sendiri. I'm sleeping. Tapi tak apalah, kita ambil giliran sebab semalam you yang buat promo, I pula yang tak dapat datang. Oh ya, betul. Sebab kita memang ada schedule. Ya. Okay, so untuk Blood Brothers, kita mulakan dekat situ lah sebab benda tu paling recent, paling kena hangat. By the time episode ni dah keluar, I think dia dah keluar dekat cinema dah seminggu.